Kementerian Pengangkutan sedang merangka dasar baharu seperti pelaksanaan mandatori pengehad kelajuan pada kenderaan berat dan pemasangan kamera video sebagai usaha memperkukuh dasar keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Loke berkata langkah ini susulan kemalangan yang membabitkan sebuah bas sehingga meragut nyawa 15 pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada Isnin. Kita akan membuat peraturan yang lebih tegas lagi untuk memastikan tak ada tampering terhadap speed limiter ni. Jadi perkara-perkara ini memang kita akan buat tindakan yang lebih tegas dan untuk menutup kelemahan-kelemahan ini. Sebab memang kita ada kerangka tu untuk mewajibkan semua kenderaan baru. Sekarang memang mewajibkan untuk kenderaan berat. Ya, nak mewajibkan. Memang kita dah membuat keputusan nak mewajibkan. Cuma cabarannya bagaimana untuk memastikan bahawa device yang dipasang itu tidak diubah suai, tidak ditempered. Ini selalu berlaku apabila ada walaupun speed limiter tetapi mereka ubah ataupun ubah suai dia dan menyebabkan bahawa device itu tidak berfungsi. Loke turut maklumkan bermula 2020 semua bas wajib dilengkapi dengan tali pinggang keledar bagi semua penumpang. Namun dalam kejadian di Jalan Raya Timur Barat pada Isnin, bas berkenaan dibina pada 2013 dan ia tidak mempunyai tali pinggang keledar. Mengulas kemalangan itu, Loke berkata kementeriannya akan bawa isu keselamatan dan langkah penambahbaikan segera dalam mesyuarat jemaah menteri Rabu ini. Jelasnya tumpuan bukan hanya dalam aspek penghadaan jalan tetapi turut meliputi keadaan jalan serta kekurangan lampu jalan di laluan berkenaan dan ia akan dibincangkan dengan beberapa kementerian lain. Pada Isnin, negara dikejutkan dengan nahas yang mengorbankan 15 pelajar UPSI apabila bas yang disewa khas dari Jetih Terengganu ke Tanjung Malim Perak terbalik selepas terlibat dalam kemalangan di kilometer 53 JRTB berhampiran tasik banding Gerik.